Umum tahu bahawa harga emas dalam trend menaik yang luar biasa sekarang ini. Kenaikan harga emas ini sekali lagi membuktikan satu perkara. Emas masih menjadi aset yang kukuh dalam jangka panjang. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ini, emas kekal relevan sebagai pelindung nilai kekayaan. Bagi mereka yang sudah biasa mengurus aset, kenaikan ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Setiap kali berlaku tekanan ekonomi global, harga emas selalunya bergerak naik dan mereka yang bersedia lebih awal akan berada di posisi yang lebih selamat. Miliki tunai yang banyak memang satu kelebihan, tapi menyusun aset dengan betul adalah kunci sebenar kekayaan kita. Menyimpan sebahagian dalam emas membantu menyeimbangkan portfolio dan mengurangkan risiko kejatuhan nilai wang itu sendiri. Emas bukan tentang ikut trend, tapi tentang strategi. Bila harga naik, ia bukan tanda untuk takut, tapi isyarat bahawa aset ini sedang menjalankan fungsinya dengan baik. Yang bijak bukan menunggu harga turun terlalu lama, tapi memastikan aset sentiasa berada di tempat yang tepat. Walaupun harga emas semakin melonjak naik, teruskan saja beli seperti biasa mengikut bajet kita. Ingat, ada emas, ada duit.